Rupanya telur kembang sebelah ni senang je nak kempis. Tapi ramai lelaki pilih untuk tanggung derita sebab malu. Kita lupa, badan dan aset kita ni adalah amanah Tuhan yang paling besar untuk kita jaga sebagai seorang suami dan ketua keluarga. Diri ini teringat pesanan ulama', kesihatan itu adalah mahkota di atas kepala orang yang sihat, yang hanya nampak oleh orang yang sakit. Bila angin dah mula masuk, bila rasa senak dan berat mula menghimpit, barulah kita sedar betapa mahalnya nikmat kejantanan yang Tuhan pinjamkan ni. Nak solat tak khusyuk, nak kerja pun rasa terganggu. Rasa senak tu kadang menjalar sampai ke tangkai hati. Jangan biarkan amanah ini rosak dalam diam hanya disebabkan ego kita yang malu nak cari penawar. Islam suruh kita ikhtiar kerana setiap penyakit pasti ada ubatnya. Diri ini pilih ikhtiar dengan lendir raja. Ianya herba tradisional yang membantu membuang angin jahat yang terperangkap dalam saluran badan secara alami. Kita bersihkan punca senak tu dari dalam supaya maruah dan kekuatan kita sebagai lelaki kembali terjaga. Jangan tunggu sampai kena naik meja bedah baru nak menyesal. Ikhtiar sekarang demi orang tersayang. Korang tekan beg kuning sekarang, tengok dapat harga promo berapa. Kalau murah, terus sambar sebagai saham kesihatan diri. Jaga amanah, jaga maruah.